Bolehkah saya sebagai rider hantar makanan kepada orang yang tidak berpuasa? Boleh tak kita rider atau makanan? Dengar baik-baik. Hukum atau makanan atau jual makanan atau hadiahkan makanan kepada orang yang tidak berpuasa harus. Yang tak boleh ialah kita beri hantar makanan atau jual makanan atau hadiahkan makanan kepada orang yang wajib puasa tapi sengaja dia tak puasa. Lain kan tu? Faham? Jadi kalau orang tua-tua yang tak larat puasa, wajib tak dia puasa? Boleh tak jual makanan? Boleh ha? Perempuan yang haid boleh tak puasa? Tak boleh. Boleh tak kita beri makanan? Boleh. Yang kata haram ialah kita hantar makanan kepada orang yang wajib puasa tapi dia tak puasa. Faham lagi? Orang yang macam orang jual nasi lah siang hari. Yang boleh beli nasi siang itu orang yang tak puasa, yang tak wajib puasa. Siapa? Kanak-kanak tak wajib puasa, boleh kita jual. Perempuan haid tak wajib puasa, boleh kita jual. Faham? Orang tua yang tak larat puasa, boleh kita jual. Orang musafir tak wajib puasa, boleh kita jual. Budak-budak muda kampung yang wajib puasa tapi tak puasa penting, haram kita jual. Faham lagi? Orang kafir gitu juga. Orang kafir yang haid, kalau dia masuk Islam, perempuan kafir tu, dia masuk Islam, boleh tak dia puasa? Tak boleh, kerana dia haid. Maka boleh kita jual makanan kepada perempuan yang kafir yang sedang haid. Tapi kalau yang tidak haid, dia boleh berpuasa dengan memeluk Islam, maka tak boleh kita jual makanan kepada dia. Faham? Tapi ramai kat pergi jual nasi, untungnya banyak. Faham? Jual geng-geng tak puasa, geng-geng tak puasa ni ramai. Menega, laku dapat duit. Duit haram. Tokek kedai belanja makan anak bini tak diterima semayang. Faham? Kerana rezeki yang haram. Nampak? Akhirat go to hell. Sebab Nabi kata kullu lahmin nabata min sutin fannaru aulabi. Tiap-tiap badan yang masuk hasil yang haram, perniagaan yang haram, maka layak masuk neraka. Nampak?